Orang bayar progressive payment on time, tak pernah lambat. Bila rumah dah siap, time nak collect kunci, pemaju charge late payment interest sampai RM2,000 lebih. Kalau korang beli rumah under construction, korang mesti dikenakan progressive interest payment pada setiap bulan. Korang agree dan setuju bayar bulan-bulan. Bila gaji dah masuk pada 28 hari bulan contohnya, korang terus bayar bank pada hari itu juga. Tak pernah lewat. Semua cun, tak ada masalah. Tapi bila rumah korang dah siap, pemaju suruh collect kunci, korang terima vacant possession notice. Diorang kata korang perlu selesaikan late payment charges sebelum korang boleh book tarikh untuk collect kunci. Korang tengok dalam notice tu, charges sampai RM2,000 lebih. Apa pula late payment interest ni? Aku bayar tak pernah miss. Alright, sebelum tu korang kena faham, late interest charges adalah penalti yang dikenakan ke atas jumlah bayaran progresif. Kalau ikut HDA 1966, selalunya pada kadar 10% setahun ke atas jumlah tertunggak. Tapi, korang percaya korang dah memang bayar on time. Right, relax. Dalam cerita ni ada 4 watak utama. Korang sebagai pembeli, pemaju, bank dan juga lawyer. Cerita mudah dia, bila pemaju dah settle satu stage kerja, dia akan claim work completion. Lawyer akan certified dan bank akan release payment. Jika pemaju lambat dapat payment, dia akan kenakan interest charges. By default, dia akan charge pada klien dia. Dalam konteks ni, klien dia adalah korang sebagai pembeli. Lepas tu korang mengamuk. Korang bayar on time setiap bulan. Alright, cakap saja tak guna bang. Kena tunjuk bukti black and white. Dalam 4 watak tadi, salah seorang mesti bersalah sebab release payment lambat. Sama ada bank korang yang lewat proses dan release payment kepada pemaju, atau lawyer korang yang lambat submit dokumen notis tuntutan pembayaran daripada pemaju kepada bank. Nak buktikan siapa yang bersalah dalam hal ni, korang kena pergi bank korang, minta chronology of events. Kat situ memang tertulis tarikh bila duit masuk, bila claim start dan sebagainya. Korang perlu minta chronology of events daripada lawyer korang juga. Kat dua-dua dokumen tu tadi, korang boleh nampak siapa yang salah. Kemudian, korang hantar return notice kepada pemaju dan sertakan sekali dua-dua kronologi tu tadi. Jangan lupa sisi peguam korang sekali tau. Dan selalunya, pemaju akan waive charge tu tadi daripada korang. Tapi, makan masa sikit lah sebab diorang nak analyse dulu dokumen tu semua. Last korang lambat gak collect kunci daripada diorang. Kena bayar 2 rumah. Rumah sewa dengan rumah baru. Anyway, Defect Log adalah aplikasi yang membantu menghasilkan defect report yang lebih profesional, menjimatkan masa dan mengurangkan kerja berulang. Korang boleh download Defect Log dekat App Store atau Google Play dan mulakan inspection sekarang. Defect Log, your home defect solution.